Hai, Assalamualaikum. Bila dah siap masak, bubur pulut hitam ni memang tak sabar-sabar nak makan. Lagi-lagilah dengan kuah lemak santan tu. Memang sangat memikat jiwa. Sesuai sangat dijadikan juadah berbuka puasa kan? Yang ni saya buat sebelum bulan puasa tau. Jom, teman saya rasa. Bila dah siap masak, tak sabar-sabar nak rasa. Okey, ni dah suam sikit. Ya Allah, tak sabar kan nak makan dengan kuah lemak santan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Bubur pulut hitam ni manis. Makan dengan kuah santan yang lemak-lemak masin ni kan. Lepas tu pekat. Ya Allah, memang ngam sangat. Sedap yang tak mamat. Sesuai sangat jadikan juadah buka puasa. Okey, yang ni saya buat ni sebelum puasa tau. Sedap. Semua sahabat mesti cuba tahu resepi yang sedap sangat ni. Saya tolong makan untuk sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat-sangat sedap. Jom saya kongsikan resepi bubur pulut hitam yang sangat best ni. Kita tengok bahan-bahannya dulu. Kita perlukan 1,5 cawan beras pulut hitam. Okey, saya dah cuci dan tuskan airnya. 2 cawan santan sederhana pekat, saya guna yang fresh. 3 sudu besar sagu, saya rendam selama 15 minit. 1 keping gula nisan ataupun boleh guna gula Melaka. Masak dahulu kemudian tapis. Setengah sudu kecil garam. 3 helai daun pandan. Dan setengah cawan gula. Okey, ni boleh adjust ikut cita rasa ya. Jom kita tengok cara-caranya. Masukkan beras pulut hitam ke dalam pressure cooker. Saya masukkan 6 cawan air ataupun sukatan yang sesuai ya, mengikut periuk masing-masing. Kemudian masukkan daun pandan. Daun pandan ni akan mewangikan bubur kita. Tekan butang beans pada pressure cooker. Okey, biarkan ianya masak sendiri. Bila guna pressure cooker, tak perlu rendam beras pulut hitam ya. Jika sahabat tiada pressure cooker, boleh masak beras pulut hitam ni seperti biasa sehingga kembang dan juga pecah. Okey. Tapi sebelum masak, kena rendam dulu beras pulut hitam lebih kurang 3 jam. Rendam ni penting supaya masa memasak tidak lama. Pressure cooker saya dah berbunyi dan dah keluar bibi tu. Maksudnya dah masak. So, tengok beras pulut hitam ni dah masak dan juga kembang. Saya try tengok satu ya. Panas tu. Nampak kan dah kembang dan juga pecah. Masak elok. Saya pindahkan beras pulut hitam ke dalam periuk lain. Dan sekarang masukkan santan. Seterusnya masukkan air nisan. Masukkan daun pandan. Okey, kita kacau-kacau dahulu sebati. Nampak cantik kan warnanya? Sekarang saya masukkan gula. Nanti kita rasa ya. Okey, kalau kurang manis, bolehlah tambah lagi. Yang ini mengikut cita rasa masing-masing ya. Seterusnya saya masukkan garam. Garam ni akan menaikkan rasa lemak santan. Seterusnya masukkan sagu. Okey, kalau buat bubur mesti ada sagu tau. Memang akan memekatkan kuah lagi. Okey, masak bubur pulut hitam sehingga mendidih menggunakan api yang sederhana kecil ya. Bila
Bila nampak bubur dah mendidih, dah boleh tutup api. Sekarang jom tengok saya buat kuah santan. Bahan yang diperlukan ialah 2,5 cawan santan pekat, 1,5 sudu besar tepung beras dan 1/2 sudu kecil garam. Mula-mula masukkan santan ke dalam periuk, kemudian masukkan daun pandan. Seterusnya masukkan tepung beras. Kemudian masukkan garam. Nanti rasa ya. Kalau siapa yang nak lebih masin boleh tambah sikit lagi. Masa ni jangan letak di atas dapur dahulu ya. Okey, pastikan kacau sampai ke semua tepung dan juga garam larut. Sekarang dah boleh masak dengan api perlahan sehingga mendidih. Masa ni dah boleh rasa ya. Tambah sedikit lagi garam sekiranya perlu. Kuah santan ni dah mendidih, dah boleh tutup api. Dah boleh hidangkan bubur pulut hitam kita. Nampak tak tu? Cantik warnanya kan? Pekat elok. Bubur pulut hitam ni sangat menyelerakan apabila dimakan dengan kuah santan yang berlemak ni tau. Memang sangat-sangat sedap. Kalau sesiapa yang belum pernah cuba makan dengan kuah santan ni, memang kena sangat-sangat cuba. Gabungan rasa manis pulut hitam dengan kuah santan yang lemak-lemak masin, ya Allah, memang teramat-amat sedap. Semua sahabat mesti cuba tau.